Assalamualaikum tuan-tuan, saya Iman daripada Rad Motoring Selayang tuan-tuan. Hari ini saya ada 60 buah kereta saya nak lelong bagi tuan-tuan. Bermula daripada harga 4,800 saja tuan-tuan. Harga yang saya akan sebut ni dah siap Puspakom, dah siap tukar nama. Yang penting dekat Rad Motoring boleh nego sampai jadi tuan-tuan. Saya tak sediakan apa-apa loan, tak sediakan apa-apa kredit, tak buat sambung bayar. Harga yang saya bakal sebut ni harga kereta seketul cash tunai sahaja tuan-tuan. Tak ada bayar sekali, bayar 2 kali, bayar 10 kali, 15 kali. Datang bawa cash, terus bawa kereta balik, okey? Yang ni bukan lelong custom ke? Bukan tuan-tuan. Jangan ingat ni lelong yang kereta rosak, tak ada kunci ke? Semua bukan. Okey, ini saya bagi harga murah sikit je tuan-tuan. Okey, tapi kalau tuan-tuan rasa harga saya masih mahal, jangan risau, datang sini kita nego sampai jadi. Okey, jom tuan-tuan ikut saya. Yang pertama, saya ada Lexus. Yang ni RX 350 tuan-tuan, 2013 facelift. Yang ni bagi dekat saya 55,800. Yang kedua RX 350 2007. Yang ni bagi dekat saya 17,800. Okey, Harrier ni bagi dekat saya 22,800 2.4. Yang ni pun sama 22,800 tuan-tuan. Okey, jom. Estima ni tuan-tuan, barang panas 2.4. Okey, tengok lampu pun dah tergoda dah tuan-tuan. Bagi dekat saya 35,800. Okey, dekat sini saya ada Estima SCR 50 juga tuan-tuan. Yang ni 3.5. Saya nak jual dengan harga paling murah dalam market. 28,800. Siapa cepat dia dapat tuan-tuan. Okey. Jom tuan-tuan. Banyak lagi. Jangan risau tuan-tuan. Tengok je video ni sampai habis. Saya akan sebut harga je tuan-tuan. Saya akan sebut harga. Yang ni bagi dekat saya 29,800. Okey. Yang ni 29,800. Yang ni 45,800. Pasal nak tahu spek, model, WhatsApp je saya. Saya akan sebut harga sepantas yang mungkin. Yang ni 33,800. Yang ni 46,800. 31,800. Yang ni 32,800 tuan-tuan. Okey, memang murah tuan-tuan. ACV 50 ni. Okey, yang ni 21,800 tuan-tuan. Facelift 2010. 2014. Yang ni 40,800. Yang ni 19,800 tuan-tuan. Okey. Yang putih rainbow tu tuan-tuan bagi dekat saya 23,800. Yang ni 32,800. 20,800 tuan-tuan. G-Spec tu tuan-tuan. Okey. Dekat sini Camry memang banyak tuan-tuan. Jangan risau. Camry memang banyak. Yang ni 36,800. Okey. Yang ni 23,800 tuan-tuan. Yang ni memang cun tuan-tuan. Last batch 25,800. 18,800 sahaja tuan-tuan. Jangan risau, ada lagi banyak tuan-tuan. Tunggu je sampai habis video. Okey. Yang ni memang murah, 16,800 sahaja tuan-tuan. Yang ni 19,800. Cat baru, memang merelit tuan-tuan, memang cantik. Okey. Jom tuan-tuan, dekat sini saya ada banyak lagi. SUV, MPV, sedan semua saya ada tuan-tuan. Saga baru ni saya nak bagi dengan harga 17,800. Vitara ni bawa balik tuan-tuan. Saya dah tak nak tengok Vitara ni. 13,800. Rasa mahal, datang sini kita nego lagi. Okey. Sorento diesel dah turun harga. Mana-mana buruh nak bawa pergi kerja. 4,800. Private saya tinggal sebuah je lagi. 9,800 tuan-tuan. Nak bagi student, nak bagi anak tak ada masalah. Livina tuan-tuan. Livina ni saya nak bagi 14,800. City 21,800. Civic 25,800. Okey, belakang ni ada lagi tuan-tuan. City ni 18,800. Livina 11,800 tuan-tuan. 11,800. Cat baru, memang cantik. Okey, jom ada lagi. Almera dah siap modified, anak muda. Yang ni 14,800 ambil. Yang ni 11,800. Exora barang panas 11,800. Avanza ni tuan-tuan bagi dekat saya 12,800 saja tuan-tuan. Jom tuan-tuan, jom.
Ada banyak lagi dekat sini tuan-tuan. Saya ada pelbagai jenis Pro 2 Myvi, Pro 2 Alza, okey, sedan Korea. Ada banyak tuan-tuan, harga semua murah-murah, rasa mahal boleh nego lagi tuan-tuan. Okey, Myvi ni tahun baru SE bagi 16,800, 10,800. Okey, yang ni bagi dekat saya 17,800, 18,800. Okey. Alza ni memang cantik-cantik. Semua color saya ada tuan-tuan. 18,800, 18,800. Okey, yang ni full spec advance 22,800, 21,800 saja. Okey. Yang ni 18,800 je tuan-tuan. Ni ambil bawa balik tuan-tuan. 15,800 saja. Sonata 14,800. Condition memang baik tuan-tuan. Nombor plate pun kemas. HRV ni special offer. Siapa screenshot ni, saya nak bagi dengan harga 32,800. Nombor plate 3 angka tuan-tuan. Memang cantik. Kereta memang tip-top. Yang ni, Sonata ni 13,800. Bawa balik tuan-tuan. Dah siap sport rim. Memang cantik. Panoramic pun jalan lagi tuan-tuan. Okey. Dekat sini saya ada last 2 buah SUV Korea yang memang handsome. Ni 2015. Bagi dekat saya 20,800. Tuan-tuan dah boleh bawa balik. Yang ni market 24, 25. Ni tuan-tuan. Last. Bagi dekat saya 13,000 tuan-tuan. 13,800 tuan-tuan dah boleh bawa balik. Okey. Tuan-tuan, harga yang saya sebut tadi dah siap Puspakom, dah siap tukar nama. Ingat tuan-tuan, dekat sini Rad Motoring kita boleh nego lagi tuan-tuan sampai jadi, tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan datang, tengok kereta depan-depan, kita nego berdasarkan condition tuan-tuan. Nego tu biarlah berpatutan tuan-tuan. Tak adalah harga kereta 20,000 tuan-tuan minta 10,000. Itu memang tak berpatutan tuan-tuan. Okey, nego berdasarkan condition. Okey. Mana-mana tuan-tuan yang berminat boleh datang cari saya di Rad Motoring Selayang bersebelahan dengan Hospital Selayang. Saya tersedia lebih kurang 70 ke 80 buah unit kereta daripada segi hatchback, SUV, sedan, MPV, semua kita ada tuan-tuan. Camry saja kita lebih 20 unit kita ada tuan-tuan. Kita kat sini memang lubuk Camry. Okey. Mana-mana tuan-tuan berminat, saya accept trade-in juga tuan-tuan. Trade-in pun kita ambil dengan harga tertinggi. Boleh datang bawa foreman, tak ada masalah. Boleh terus call saya. Boleh walk-in, tak ada masalah. Tak perlu book appointment pun tak apa tuan-tuan. Okey, saya Iman daripada Rad Motoring Selayang. Assalamualaikum.